Guys, kita ada satu lagi speaker yang kita nak unboxing hari ni. Tango 100 WMV. Apa yang best dengan speaker ni adalah dia datang sekali dengan mic. Alright. So, jom kita keluarkan. Dekat sini dia ada bagi satu USB Type-C. So, dia basically boleh dibawa ke mana-mana. Ada satu user manual. Itu dia guys. Korang tengoklah. Portable. Nak kata berat, tak adalah berat sangat. Tak sampai sekilo kot. Tapi okey lah dengan berat dia, kita tahu yang dia berkualiti. Korang tengok ada lampu. Nice guys. Dan dekat sini guys, dia bagi sekali dengan mic untuk korang nak nyanyi. So ni adalah dynamic mic yang mana kita akan masuk cucukkan dia ni. Kalau korang ada mic sendiri, korang boleh pakai. Of course lah kan, benda ni dah cukup padu dah. Harga dia pun murah. Kalau mic, kalau korang nak yang lebih padu, lebih sensitif, korang dapatkan mic korang sendiri dan korang boleh cucuk je dekat sini. Senang guys. Alright guys, yang pertama sekali dekat sini dia ada mode Kalau korang tekan dekat sini, dia boleh tukar kepada mode radio. Okay, dekat sini dia ada previous ataupun volume minus, kemudian play pause ataupun TWS, kemudian next ataupun volume plus. Dan dekat atas dia guys, ada port USB, ada part untuk kita masukkan card, ini butang on off, USB 5V untuk kita nak charge, dan ini adalah mic jack, dan ini adalah audio jack 3.5mm. Jom kita test dia punya mic dulu. Hello guys. Kuat juga dia punya mic. So kalau korang nak bawa ni pergi berzumba dekat tengah padang, rasanya cukup bagus. Dan jom kita test play lagu. Speaker ni datang dengan extra bass. So jom kita tengok performance dia. Kuat gila guys. Korang boleh buat nyanyi. Korang buka je app-app yang korang selalu nyanyi tu. Contoh macam WeSing. Lepas tu korang pilih je lagu yang korang selalu nyanyi tu. Alright, jom cuba. Bisikan yang pertama. Serius guys, power gila speaker ni. Korang kena dapatkan satu guys. Check out dekat beg kuning di bawah.